Okay guys, aku dah tanya manager kat dalam lah guys. So sorry ya guys. Aku Assalamualaikum guys. Okay, dan cucu Raju pergi seperti biasa ya guys. Okay, kembali lagi untuk berkongsi vlog-vlog yang seterusnya. Dan pada hari ini saya akan random, okay, pergi ke mana saja. Dan kita nantikan di mana nanti kita akan berada. Okay guys, so yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Yang dah subscribe, terima kasih. So go je. Okay guys, time check 10.17 minit pagi. Okay, hari ni hari Jumaat. Okay, dan sekejap lagi saya akan ke masjid untuk menunaikan solat hari Jumaat. Dan sebelum tu, okay, ini adalah gambaran dalam kenderaan untuk kita menuju ke tempat yang random. Okay, saya tak tahu lagi guys ke mana lagi, so nanti kita check it out, apa yang ada, tempat mana yang saya akan tuju. Okay guys, go je. Okay guys, tengah driving, tiba-tiba ternampak kedai ni okay, Kak Ma Nasi Kerabu di tepian Nuri. Katanya mari beli sekarang katanya. Okay, so aku pernah makan sekali guys kat sini, dah lama lah. So hari ni dia macam dah renovate, dia memang buat jualan kat rumah lah. So memang padu nasi Kak Ma Nasi Kerabu ni, dia memang padu, dia memang sedap. So you guys boleh try lah. Waze, okay, search for Kak Ma Nasi Kerabu. Okay, terletak di Kulai. Okay, so jangan lupa to check it out. Okay, nanti korang boleh komen lah kalau korang dah cuba. But to my own opinion, okay, apa yang aku dah pernah makan memang sedap lah. Okay, power. Kalau upon 10, aku kasih rating 9. Okay, so guys, you can come to check it out. Okay, biker-bikers yang kaki ronda-ronda tu, boleh mai sini makan sedap. Okay guys, random okay, random vlog kita pada hari ni. Okay, random vlog aku pada hari ni. Okay, kita sekarang berada di JPO. So kita tengoklah apa yang ada kat JPO ni. Okay lah, banyak semua premium barang premium okay, so kita tengok kalau mana tahu ada sales, nanti aku boleh kongsi dengan korang semua. Okay guys, so let's check it out. Okay, antara tempat yang menarik di JPO ni guys, kita ada Godiva Cafe. Okay, aku tak tahulah, aku tak pernah masuk lagi, tapi tengok macam menarik. Dia ada jual kopi-kopi, tea, ada macam cakes. So kita tengoklah daripada luar ni, luaran. Dan kita ada guest kat sini. Okay, kita ada bos. Guys, JPO ni premium outlet ni, dia quite open lah guys. Dia tak air condition, kecuali kalau dalam kedai tu dia air condition lah. So kita jalan-jalan, kita tengok. Okay, kita ada kat sini, kita ada Zigna. Okay, kita ada Michael Kors kat sini. Okay, dan of course ramai yang gemar kedai ni tak ada cakap lah guys. Nampak tak tu, Coach. Okay, so Gucci, kita ada Gucci. Okay, besar guys JPO ni. So nanti kita sambung lagi apa yang ada kat sini. Alright. Okay guys, aku sekarang berada di Longchamp. Okay, aku nak try review kedai ni. So aku nak jumpa manager dia, sama ada orang kasih ke tak. Okay, let's go. Okay guys, aku dah tanya manager kat dalam lah guys. So sorry ya guys, aku tak boleh nak review Longchamp. Okay, cuma aku belajar satu perkataan daripada mereka. Okay, kita sebut selalu kan Longchamp kan. Actually sebutan yang betul adalah Longchamp.
Okay, so Longchamp. Okay, tak apa guys, nanti kita akan cari kedai-kedai yang boleh kita review. Okay, ciao. Okay guys, selain daripada tu kita ada juga Sakur. I hope I pronounce it correctly. Sakur ataupun Sacho. Okay, kita ada Victoria's Secret. Apa lagi kita ada? Kita ada Steve Madden. Okay, kita ada Karl Lagerfeld. Pronunciation memang mengarut lah guys. Dan kita ada Eco kat sini. Ni bukan kedai Eco guys. This is something okay guys, Eco ni dia jual-jual kasut. Okay, kasut more to kasut lelaki lah. So dia ada sales up to 50%. Okay, from Eco. So tak tahu sama ada sales ni bila dia habis. So kalau korang tengok aku post di video ni, so that means cepatlah korang datang. Okay, kita ada British India kat sini. Kita ada Bonia, Samsonite, okay, Universal, okay, Brown Buffalo. Okay, Brown Buffalo pun dia ada 50% discount. Okay, so bolehlah yang peminat-peminat Brown Buffalo ni to come over. Okay, dan so tak tahu lagi bila kita nak ni. Alright, okay, thanks. Apa yang ada kat GPO ni, okay, dia besar guys, from one end, okay, from one end to another end. So it's quite big lah. Semua kedai-kedai semua kat sini semua branded lah guys. So you guys have to bring more cash ataupun put in more cash into your debit. Okay, elakkan kredit lah guys. Okay, memang tak disyorkan untuk anda berhutang lah. Actually orang yang ada kredit card ni semua orang miskin lah guys. Sorry to say miskin sebenarnya sebab berhutang. Then for what? Okay, some pun end up cannot pay all these things. So it's better that you keep, okay, saving, and then when you have a lot of money, then sometimes you can come down and enjoy. Okay, kita tak semua sama lah guys sebagai manusia ni. Okay, ada yang dikategorikan rich, okay, so they always have a lot of money, but some may not. Okay, so lucky and unlucky tu semua kuasa Allah SWT. Okay, but Allah is fair. So maybe orang banyak duit tapi kurang daripada segi kesihatan atau sebagainya, dan orang yang kekurangan mungkin kesihatan dia mereka mantap. Okay, so aku dia jadi macam penceramah pula pada hari ni. Okay guys, so kita nanti tengok random kita random tengok apa yang kita boleh masukkan dalam kita punya vlog pada kali ini. Ciao. Oh ya guys, okay, sebenarnya GPO ni dia ada 2 tingkat lah guys. Okay, so I'm going to level 2. Okay, see what apa yang ada kat level 2 ni. Aku pun tak tahu lah. Sebenarnya aku pun dah pernah datang tapi tak jalan habis lah guys. So aku nak try lah, tengok hari ni aku boleh jalan habis lah. Okay, kat level 2 ni kita ada Lacoste guys. Lacoste, kita ada Guess, okay, dan kita ada Armani Exchange, Ape, Mango, Crocs. Okay, alamak video aku ni tak stabil kita ada G-Shock, kita ada New Balance, kita ada Timberland. So dia quite banyak jugalah kedai-kedai yang dekat sini guys. And so kita jalan dan kita akan tengok apa yang ada kat sini. Ciao. Okay guys, kita ada kat Crocs, dia ada sales guys.
up to 50%. So let's go. Mungkin aku boleh dapatkan for myself, I don't know, let's check it out. Okay, end up belikan anak-anak. Okay, this is for myself. So ada sale guys, up to 50%, quite cheap. Okay, kita ada Obermain, kita ada Travel for All. Okay, yang peminat-peminat untuk pergi travelling korang boleh datang sini lah. Okay, ada jual barang-barang untuk travelling. Okay, kita ada Buff Body and Works. Alright, kat sini kita ada Cotton On, kita ada jual jam kat sini. Betul ke guys apa yang aku nampak ni? Crazy sale RM RM1 guys. Serius lah, RM RM1 guys. Okay, takkan aku malas lah nak masuk, korang datang lah. Okay, kita ada apa lagi? Skechers, kita ada Skechers. Okay, kita ada Skechers. Okay, Skechers guys, kita ada di sini. Dia ada jual Skechers, sekarang dah come macam Crocs juga lah. Kopi lah diorang. Okay, kita ada tempat makan kat sini. Kalau korang lapar, korang boleh makan kat sini, Chicken Shop. Kita ada appetizer, Baskin Robbins. Peminat-peminat tiga aiskrim boleh datang sini. Okay, kita ada Sicily. Right. So aku nak cari, sebenarnya aku nak cari ni Adidas. Aku nak cari Padini sebenarnya, tapi rasa Padini sebelah sana kot, not sure. Okay, okay, tak apa, kita off dulu. Okay, kita ada Sopeteng Reserve. Okay, I'm not sure ini halal ke tak guys. Tapi aku tengok ada juga orang yang makan kat sini. So korang boleh datang lah, check it out dekat GPO ni. Okay, inilah kedai favourite aku guys. Aku memang suka kedai ni guys. Okay, premium and cheap. Ini dia kedai dia, Padini Outlet Store. Aku memang suka kedai ni. So let's check it out inside. So maybe get something for myself kat sini. Okay guys, aku dah ended up. Okay, jalan-jalan dekat GPO ni random. So tadi kita ke kedai Longchamp dan kita ke Padini. Kat Padini aku dapatkan myself jeans, pair of jeans, which is for myself lah. Okay, alhamdulillah hujan pun turun guys. Alhamdulillah, hujan rahmat. Alhamdulillah, doa dikabulkan. So doa guys. Okay, ya Allah, permudahkanlah segala urusan hamba, permudahkanlah segala rezeki hamba, dan permudahkanlah segala YouTube yang hamba akan review ini, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami dengan rendah diri memohon ampun dan juga maaf. Okay guys, go je dengan review yang seterusnya nanti kejap lagi. So I end up, ciao.